Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakhri Petra berkenan berangkat menyertai Night Colour Run sempena Festival Hari Belia Negara peringkat Negeri Kelantan yang berlangsung malam tadi di Stadium Sultan Muhammad keempat. Acara yang menghimpunkan lebih 1,000 peserta dari seluruh negeri itu disambut meriah dan dianggap sebagai simbol sokongan diraja terhadap pembangunan belia. Baginda memulakan larian santai sejauh 1.9 km dari dataran Rehal ke stadium sekaligus menyuntik semangat kepada para peserta lain yang teruja dengan keberangkatan baginda. Tengku Muhammad Fakhri berkenan merasmikan festival tersebut sebelum menyampaikan anugerah Perdana Belia Negara kepada 9 pemenang kategori individu lelaki, wanita dan pertubuhan. Tengku Muhammad Fakhri turut berkenan merasmikan festival yang berlangsung selama 4 hari sejak 14 Mei. Salah seorang peserta, Natasha Amira Zuhaimi, 28, berkata, kehadiran Tengku Mahkota memberi makna besar kepada semua belia yang hadir. Festival itu turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian dan hiburan daripada 3 artis jemputan iaitu Black Hanafiah, Tomok New Boys dan Azmani Kulit. Penganjuran tersebut adalah inisiatif Jabatan Belia dan Sukan JBS Negeri Kelantan bagi menyemarakkan semangat patriotism serta memperkasakan belia tempatan.